Let's go. Yeay. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Guys, sekarang ni Gaban bersama Melly ni. Kita nak pergi mana, Mel? Nak makan rojak. Nak makan rojak. Aduh. May craving. So guys, sekarang ni hari cuti sekolah Jadi tak ada aktiviti apa sangat yang kita nak buat. Semalam ada balik ke Muda Garden. Tapi tak ada lah nak berenang, jogging dan sebagainya. Kita ada kemar rumah, ada tambah sikit barang-barang kat rumah tu. Mel tak ikut semalam. Cem je ikut. So hari ni kita punya aktiviti. Ingat petang tidak jogging. Pagi tadi dah jogging. Petang jogging lagi. Ni tengah nak jogging, kita layan je jogging. Sebab bulan 11 ni Gaban ada 2 event. Satu kat Kuala Selangor. Satu lagi dekat, lupa lah kat mana. Rasanya dekat area KL rasanya. Kita masuk half marathon. Nantikan Gaban punya konten half marathon So sekarang ni kita nak pergi cari makan rojak. Layan Mel ni. Tengah hari panas buta ni. Panas terik ni. Kalau tak ada apa-apa tengah hari buta ni, kita layan lah Mel. Dia kata nak makan rojak. Aduh. Kalau ikut kan malas. Nak tidur je ni kan, tengah hari ni kan. Tapi ikut anak-anak ni, kita bosan kat rumah tak ada apa-apa aktiviti kan. Sekarang dia mainnya handphone juga. Nak kurangkan dia punya gadget, kenalah buat apa-apa aktiviti. Ajak makan mamak, kita pergilah. Ikut off-road. Ikut off-road dia dekat sikit. Terjap. Allah. Kenapa? Terlajak. Sekejap, nak angle sekejap. Mati pula enjin motor. Licin. Licin. So Gaban baru beli holder dekat tangan untuk GoPro. So sekarang ni kita lekatkan dekat tangan sebelah kiri. Tak tahulah apa rupa dia. Harap cantik lah. Dekat kepala kita dah pernah, dada pernah. So kali ni kita pakai dekat pergelangan tangan pula. Benda murah ni kita beli je guys. Ya. Aku menunduk pula GoPro ni. Dia punya skru longgar. Kenapa rata? Ni. Ya. Jalannya kenapa rata? Okey. Kita punya angle agak tertunduk dekat tadi. Okay, bawah ni korang boleh tengok dalam proses untuk menaik taraf. Kan orang dah terbang. Oh, sekarang dia terbang belakang rumah kita dah Mel. Tu Tidak. rumah kita tu. Mana rumah? Yang sana belakang rumah Gaban yang tengah terbang tu. Tidak. Dalam lagi settle lah belakang ni. Dah tak ada dah kita off-road dah. Nak pergi rojak. Silsilah highway je. So kita punya makan tengah hari ni layan Mel makan rojak kedai mamak Salsabil. Ya. Alamak lecak motor dah bersih. Malas nak basuh. Allah Akbar. Langgar lecak guys, habis foto kaki. Oi, goyang-goyang Rasanya kena ketatkan lagi kot pergelangan tangan punya holder ni. Goyang-goyang GoPro nya. Tapi GoPro ni dia ada apa? Stabilizer dia. Mungkin dia tak goyang sangat lah. Ya. Lecak. Kita nak elakkan lecak ni. Jangan bagi kotor sangat motor. Malas nak basuh guys. Dah tua-tua ni malas. Dulu excited nak main motor. Basuh tu rajin. Macam ni lah dia punya keadaan track. Licin. Abang dah lama tak off-road dengan Wak Cik Nanti kita bincang dengan Cik bila kita nak masuk lagi Wak Cik harap Wak Cik tengoklah video ni. Okey, alhamdulillah. Sikit lagi sampai. Aduh, dalang. Okey.
sampai di Prima Bruntung. Sekejap je 5 minit rasanya. Ya. Alhamdulillah sampai Prima Bruntung. Guys, tunggu kita dikirim mak pula Stay tune. Okey, alhamdulillah. Rojak ayam yang sudah sampai. Makan. Ni yang dia tu ulang-ulang pa, jomlah rojak pa, jomlah rojak pa. Apa-apa Melayu lah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Dah makan. Semua air ni apa? Air sirap. Taruh ni. Apa tu? Salted egg. Dia macam modified ni. Ini yang rasa ni. Ni bawa daripada rumah ke? Yes. Kita bawa dari rumah guys. Dia custom ni punya rojak ayam dia. Ini salted egg. Okay. Kenapa Kenapa macam berkuah sangat? Banyak soalan kau makan je lah. Sibuk sangat. Dia custom guys. Dia custom. Rojak ayam custom. Mananya? Mananya? Nah, bukan. Mari kita rasa kuah dia. Man, Lama asam. kau taruh benda tu? Itu. Iyalah. Ini yang tak ada, yang tak ada. Okey. Udah gaku. Masam. Yes. Cuba rasa. Kacau. Masam. Basi tu. Memanglah macam tu rojak. Taklah, biasa tak masam sangat. Okey, aku rasa sedap. Yalah. Macam biasa. Okay, mari kita makan. Okey guys, alhamdulillah dapat ayam. Kita nak asinkan dia punya ni Dapat lah. rojak ayam dia. Nak asinkan ayam. Boleh kawan. Kan? Nak pinggan, dia nak asingkan ayam dia dengan rojak dia. Macam-macam. Ini rojak ayam dia. Ini dia tanya. Asinkan, lepas tu boleh makan puas-puas. Nyam, 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 nyam. Mana lagi? Okey guys, Mel nak makan dulu. Nantikan kita punya road balik nanti. Dah tak ada. Ini ni. Cukup lah tu. Ini. Allah. Dah jumpa. Ada lagi? Hey, tangan tu. Tangan. Ni dah kena dah. Yalah. Musuh. Dah ni. Boleh makan tak? Papa punya. Baik kau tak payah order rojak. Dan ayam. Mangkuk tu. Baiklah kau minta ayam goreng je kau rojak dah. Ini suruh papa makan. Papa dah kenyang. Tak apa, bawa balik. Nanti dia makan. Bismillah. Kau makan ayam goreng ni kau rojak. Macam-macam ni. Lepas ni minta ayam goreng tarik kau rojak dah. Tu je. Okay.